Bagi mereka yang tidak tahu, di tengah-tengah padang pasir yang paling luas dan paling kering di dunia, terdapat tempat-tempat yang nampaknya mustahil untuk didiami. Sebab apa yang anda akan lihat hanyalah pasir semata-mata. Anda juga akan mengalami kepanasan yang melampau. Hampir tiada hujan di sini. Tetapi yang mengejutkan, di tengah-tengah beberapa padang pasir ini, terdapat sumber air, pokok-pokok dan komuniti kecil manusia. Mereka seperti kehidupan kecil yang tersembunyi di tengah-tengah padang pasir yang tiada penghujung. Tetapi di manakah ia boleh ditemui? Bagaimana ia terbentuk? Dan bagaimana rupanya? Dalam video ini, kami akan membawa anda ke tempat-tempat yang kelihatan mustahil untuk didiami. Tetapi sebelum kita mulakan perbincangan, saya ingin meminta satu like daripada anda. Dan sila langgan saluran kita juga. Ini sudah sangat membantu kami sebagai pencipta kandungan. Jadi, mari kita mulakan. Dan destinasi pertama kita ialah Vilma di negara Niger. Apabila anda melihat tempat ini dari atas, ia kelihatan seperti satu titik kecil di tengah-tengah gurun Sahara yang sangat luas. Tetapi selama tempoh yang sangat lama, Vilma sangat penting bagi orang-orang yang mengembara di padang pasir. Dahulu, sebelum adanya kenderaan moden dan kapal terbang, kafilah unta adalah cara utama untuk mengembara di Sahara. Kadang-kadang, perjalanan mengambil masa beberapa minggu atau bulan. Dan kerana panas yang melampau di padang pasir, satu kesilapan arah sahaja boleh menyebabkan kematian seseorang. Sebab itu, oasis sangat penting pada masa dahulu. Oasis ialah tempat di padang pasir yang mempunyai air. Dan apabila ada air, akan ada pokok, tumbuhan, haiwan dan manusia. Di Vilma bukan saja ada air, tempat ini juga terkenal dengan garam. Menurut UNESCO dan beberapa rekod sejarah mengenai laluan perdagangan Sahara, Vilma adalah salah satu pusat perdagangan garam di Afrika untuk jangka masa yang sangat lama. Pada zaman dahulu, garam sangat berharga. Ia bukan sekadar penambah rasa. Ia juga digunakan untuk mengawetkan makanan sebelum adanya peti sejuk. Sebab itu, di beberapa tempat dahulu, nilainya hampir sama dengan emas. Di Vilma, orang ramai mengambil garam secara manual dari lubang cetek yang dipenuhi air masin. Sehingga kini, beberapa penduduk tempatan masih melakukannya walaupun cuaca sangat panas. Apabila anda melihat tempat ini, ia bukanlah jenis oasis yang anda lihat dalam kartun atau filem yang mempunyai banyak air dan tumbuhan yang subur. Rupanya lebih ringkas dan lebih garang. Ada pokok palma, ada perigi, ada lubang garam. Kemudian di sekelilingnya, semuanya pasir semula dan bukit pasir yang tinggi. Tapi walaupun begitu, ia tetap menjadi sebab kenapa perjalanan menjadi mungkin di salah satu bahagian paling berbahaya di gurun Sahara. Kalau tiada oasis seperti Vilma, banyak laluan perdagangan lama di Afrika mungkin tidak akan wujud. Tapi bukan Afrika sahaja yang ada tempat pelik seperti ini. Di Amerika Selatan pula, ada juga sebuah oasis yang nampak macam tak nyata bila pertama kali kau lihat. Inilah Huacachina di Peru. Pada pandangan pertama, ia nampak macam gambar yang telah diedit. Bayangkan saja sebuah padang pasir yang sangat luas, penuh dengan pasir. Kemudian, tiba-tiba ada sebuah tasik kecil berwarna hijau di tengah-tengah yang dikelilingi oleh pokok-pokok dan beberapa rumah. Seolah-olah ada yang menanam sebuah syurga kecil di tengah-tengah tempat yang tiada kehidupan. Huacachina terletak berhampiran dengan Bandar Ica di Peru. Menurut maklumat pelancongan rasmi Peru, ini adalah salah satu daripada beberapa oasis semula jadi di seluruh hemisfera barat dan itulah sebabnya tempat ini sangat istimewa. Apabila kebanyakan orang mendengar perkataan oasis, biasanya gurun Sahara yang terlintas di fikiran. Tetapi Huacachina pula terletak di bahagian lain dunia. Menurut laporan pelancongan tempatan, air di lagun ini berasal dari aliran air bawah tanah yang naik ke permukaan. Disebabkan ini, terbentuklah sebuah tasik kecil di tengah-tengah padang pasir yang kering. Dan kerana adanya air, pokok-pokok dan tumbuhan mula tumbuh di sekelilingnya. Apabila anda melihatnya dari jauh, perbezaannya sangat jelas. Di satu sisi, hanya terdapat pasir kering. Di sebelah lagi, ada air dan pokok-pokok yang hijau. Seolah-olah ada dua dunia yang berbeza, tiba-tiba bersatu. Kini, Huacachina menjadi destinasi pelancongan yang terkenal. Ramai orang datang ke sini untuk bermain sandboarding, menaiki dune buggy atau sekadar melihat sendiri oasis di tengah-tengah padang pasir. Tetapi dahulu, tempat ini lebih penting kerana ia menyediakan air dan tempat berehat untuk orang yang melalui kawasan yang sukar. Dan bukan manusia sahaja yang mendapat manfaat di sini. Menurut maklumat rasmi daripada pihak berkuasa pelancongan Peru, terdapat juga buruh migrasi yang singgah sementara di sini. Ini bermakna
Tempat ini bukan sekadar pemandangan yang indah. Ia juga merupakan sebuah kawasan kecil yang penuh kehidupan di tengah-tengah panas terik dan persekitaran yang kering. Dan itulah perkara yang paling menakjubkan tentang oasis. Di tempat di mana hampir mustahil untuk hidup, tiba-tiba muncul air. Dan apabila ada air, kehidupan pun akan menyusul. Mari kita beralih ke Mesir. Kebanyakan orang, apabila menyebut Mesir, perkara pertama yang terlintas di fikiran ialah piramid dan Sungai Nil. Tetapi jauh dari tempat-tempat terkenal itu, ada bahagian di padang pasir yang seolah-olah mempunyai dunia sendiri. Salah satunya ialah Oasis Karga. Apabila anda melihat peta Mesir, anda akan nampak ia dikelilingi oleh padang pasir yang sangat luas dan kering. Tetapi di tengah-tengah kepanasan yang melampau itu, terdapat kawasan tanah yang panjang dengan air, pokok-pokok, ladang dan komuniti kecil. Ini bukan sekadar oasis biasa yang hanya ada satu perigi dan beberapa pokok. Kawasan ini seperti satu garisan hijau yang panjang di tengah-tengah padang pasir. Menurut Britannica dan beberapa rekod sejarah Mesir, inilah oasis yang terbesar di negara itu. Ia membentang lebih dari 100 batu dari utara ke selatan. Pada zaman dahulu, tempat ini sangat penting kerana ia menjadi tempat persinggahan bagi kafilah yang melintasi padang pasir. Disebabkan keluasan Sahara dan gurun barat Mesir, sangat sukar untuk mengembara pada masa itu. Tiada GPS, tiada kenderaan moden. Kalau kehabisan air di tengah padang pasir, hampir tiada harapan lagi. Sebab itu, oasis seperti Karga menjadi talian hayat untuk para pengembara. Di sinilah mereka berehat, di sinilah mereka mengambil air, dan di sini juga mereka bertukar-tukar barangan. Menurut UNESCO, kawasan ini dahulu merupakan bahagian penting dalam laluan perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dan beberapa bahagian Afrika Tengah. Secara ringkas, tempat ini telah menjadi laluan perdagangan untuk jangka masa yang sangat lama. Tetapi bukan sahaja perdagangan yang ditinggalkan di sini. Tempat ini juga penuh dengan sejarah. Menurut ahli arkeologi, manusia telah lama mendiami kawasan ini, sejak zaman prasejarah lagi. Sebelum wujudnya bandar moden dan negara, terdapat penemuan kuil lama, penempatan Rom dan kubur purba di sekitar oasis ini. Salah satu struktur terkenal yang dibina di sini ialah kuil Hibis, yang dikaitkan dengan zaman pemerintah Parsi Darius pertama. Ini menunjukkan bahawa walaupun ia terletak di tengah-tengah padang pasir, tempat ini tetap menjadi lokasi penting bagi pelbagai empayar purba. Dan ada satu lagi butiran yang mengejutkan tentang muatan itu. Menurut beberapa kajian saintifik dan laporan UNESCO, ada kemungkinan bahawa pada zaman dahulu yang sangat lama, kawasan ini lebih basah dan lebih hijau berbanding sekarang. Terdapat bukti yang mengatakan bahawa pernah wujud tasik-tasik besar di beberapa bahagian padang pasir barat Mesir. Ini bermakna, kawasan yang kini penuh dengan pasir mungkin dahulunya mempunyai lebih banyak air dan tumbuh-tumbuhan ribuan tahun yang lalu. Sehingga kini, kehidupan di Oasis Karga masih berterusan. Terdapat ladang kurma, zaitun, gandum dan pelbagai jenis sayur-sayuran. Dan disebabkan oleh perigi dalam dan sistem pengairan, aktiviti pertanian masih diteruskan walaupun kawasan ini dikelilingi oleh padang pasir yang kering. Secara ringkas, ia masih menjalankan fungsi sebenar sebuah oasis. Ia memberikan kehidupan kepada kawasan di mana sepatutnya hampir mustahil untuk hidup. Sekarang, mari kita beralih ke Oasis Siwa. Ia terletak berhampiran sempadan Mesir dan Libya. Dan walaupun zaman sekarang sudah moden, ramai yang melawat ke sini masih merasa seolah-olah mereka jauh dari dunia biasa. Di tengah padang pasir yang luas, tiba-tiba muncul pokok-pokok kurma, mata air, tasik garam, dan komuniti kecil manusia. Seolah-olah ada dunia tersembunyi di tengah-tengah pasir. Menurut Britannica, terdapat lebih kurang 200 mata air semula jadi di Siwa. Disebabkan perkara ini, pertanian dan kehidupan menjadi mungkin di kawasan tersebut. Walaupun ia dikelilingi oleh panas terik dan tanah yang kering. Siwa sangat terkenal dengan pokok kurma dan zaitunnya. Sehingga kini, sebahagian besar sumber pendapatan di sana masih bergantung kepada penanaman kurma dan penghasilan minyak zaitun. Apabila anda melihat oasis dari atas, anda akan jelas nampak perbezaan warna yang ketara. Di sekelilingnya, semuanya hanyalah padang pasir yang cerah. Tetapi di tengah-tengah, anda akan nampak kawasan hijau yang dipenuhi tumbuhan dan air. Tetapi sebab utama mengapa Siwa menjadi sangat terkenal dahulu, bukan hanya kerana makanan atau air. Ia juga menjadi tapak keagamaan yang penting pada zaman purba. Di sinilah dahulu terletaknya Oracle of Amun yang terkenal. Pada zaman dunia purba, ramai orang percaya bahawa kuil ini mempunyai hubungan dengan para dewa. Menurut rekod sejarah,
Alexander the Great juga pernah melawat tempat ini selepas beliau menakluki Mesir. Dan itulah sebabnya Siwa menjadi terkenal dalam sejarah. Bayangkan saja, sebuah oasis yang terletak di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas, tetapi ia tetap dikunjungi oleh salah seorang pemimpin paling terkenal dalam sejarah purba. Namun, selain warisan sejarahnya yang masih hidup, budaya Siwa juga sangat istimewa. Sehingga kini, masih ada komuniti di sana yang menggunakan bahasa Berber dan mempunyai tradisi mereka sendiri. Di kawasan itu juga boleh dilihat rumah-rumah lama yang diperbuat daripada bata lumpur serta penempatan lama yang dibina di kawasan tanah tinggi supaya lebih mudah dipertahankan daripada bahaya. Pada zaman dahulu, keselamatan di oasis sangat penting. Jika anda mempunyai air di padang pasir, pasti ada orang lain yang ingin mengambilnya. Sebab itu, banyak oasis dahulu ibarat kubu semula jadi. Dan itulah keunikan Siwa. Ia bukan sekadar tempat persinggahan di tengah padang pasir. Ia seperti sebuah dunia kecil yang hidup secara terpisah di sekelilingnya, yang penuh dengan panas, garam dan pasir. Mari kita pergi ke tempat lain pula. Di beberapa bahagian gurun Sahara, terdapat juga tempat-tempat yang jika dilihat dari atas, kelihatan seperti tidak nyata. Di tengah-tengah pasir yang hampir tiada penghujung, tiba-tiba muncul kawasan tanah hijau yang dipenuhi tanaman dan komuniti manusia. Salah satu contoh yang paling unik ialah Al-Kufra di Libya. Apabila anda berada di dalam kapal terbang atau melihat imej satelit kawasan itu, anda akan segera perasan keunikan rupanya. Di sekelilingnya, hanya padang pasir yang luas. Tetapi di tengah-tengah, terdapat bulatan berwarna hijau, seolah-olah ada yang menanam tumbuhan gergasi di atas pasir. Dan sebabnya, ialah air. Air yang sangat dalam tersembunyi di bawah padang pasir. Al-Kufra terletak di bahagian tenggara Libya, di dalam gurun Libya, salah satu tempat paling panas dan paling kering di dunia. Menurut Britannica dan beberapa rekod geografi, ia adalah sistem oasis yang besar dengan bandar, ladang dan kebun kurma yang saling berhubung dalam satu lekukan padang pasir yang luas. Pada zaman dahulu, Al-Kufra sangat penting kerana ia merupakan salah satu persinggahan laluan kafilah di Sahara. Secara ringkas, ia adalah salah satu daripada beberapa tempat di mana orang yang menyeberangi padang pasir yang sangat gelap dan berbahaya boleh mendapatkan air dan berehat. Dan di Sahara, apabila anda mengawal air, anda juga mengawal perdagangan dan pergerakan manusia. Sebab itulah, Al-Kufra menjadi tempat yang penting untuk jangka masa yang lama. Ia tidak menjadi terkenal kerana ia cantik atau mudah untuk dikunjungi. Ia menjadi penting kerana ia adalah salah satu daripada beberapa tempat di mana manusia boleh hidup di tengah-tengah panas yang terik. Tetapi kerana tempat ini penting, ia juga menjadi pusat pertempuran dan kawalan pada masa lalu. Menurut rekod sejarah, ia menjadi pangkalan kepada pergerakan Sanusi pada akhir abad ke-19. Ia merupakan satu gerakan agama dan politik di Afrika Utara. Semasa zaman penjajahan Itali di Libya, kawasan ini juga menjadi sasaran operasi ketenteraan. Ini menunjukkan betapa pentingnya oasis ini pada masa dahulu. Di atas peta, ia kelihatan kecil sahaja, tetapi dalam kehidupan sebenar, ia merupakan satu titik strategik di tengah-tengah padang pasir. Sekarang, rupa Al-Kufra sudah berbeza berbanding dahulu. Dulu, telaga, kafilah unta dan pokok kurma sahaja yang boleh dilihat di sini. Tetapi sekarang sudah ada sistem pengairan moden yang menggunakan air dari bawah tanah. Menurut beberapa imej satelit daripada agensi angkasa Eropah, dari atas boleh dilihat ladang bulat yang besar di tengah-tengah padang pasir. Bentuk bulat ini terhasil kerana sistem penairan berjentera yang berputar semasa menyiram tanaman. Jadi, dari atas, ia kelihatan seperti satu usaha yang dirancang untuk melawan padang pasir. Seolah-olah mereka sedang berusaha menjadikan kawasan yang sepatutnya hanya pasir menjadi hijau. Dan itulah perkara yang paling berbeza di Al-Kufra. Ia bukan sekadar oasis dengan tasik kecil. Ia seperti satu kantung kehidupan kekal yang terbina di tempat yang hampir tiada apa-apa yang boleh hidup. Tetapi tidak semua oasis di Sahara terletak di padang pasir yang rata. Ada juga yang tersembunyi di antara gunung ganang. Salah satunya ialah Timia di negara Niger. Rupa Timia berbeza daripada gambaran biasa oasis yang sering dilihat dalam filem. Tiada lautan pasir yang luas mengelilinginya. Sebaliknya, ia boleh ditemui di dalam pergunungan air di utara Niger. Menurut UNESCO, tempat ini seperti satu kantung kecil kehidupan yang tersembunyi di dalam gurun Sahara. Dan itulah sebabnya Timia begitu unik. Bukannya hanya padang pasir yang rata, ia dikelilingi oleh batu-batuan, gunung ganang, ngarai
dan lembah-lembah yang dalam. Di tengah-tengah batu yang keras dan kering, tiba-tiba muncul pokok-pokok, tanaman, dan kebun-kebun kecil. Seolah-olah ada lembah rahsia di tengah-tengah Sahara. Menurut UNESCO dan beberapa kajian alam sekitar, lanskap gunung membantu mengumpul dan menyalurkan air ke beberapa bahagian kawasan tersebut. Disebabkan ini, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan menjadi mungkin walaupun persekitarannya sangat kering. Di Timia, terdapat ladang kurma, buah sitrus, buah tin, dan tanaman lain. Menurut beberapa rekod pengurusan tanah, sudah lebih 100 tahun, terdapat kebun kecil yang diairi di kawasan ini. Pada zaman dahulu, orang di sini hanya menggunakan perigi cetek dan cara mudah mengambil air dengan bantuan haiwan. Tetapi pada zaman moden, terdapat juga penggunaan pam air bermotor dan motosikal di beberapa bahagian oasis ini. Dan walaupun ia terletak di tengah-tengah salah satu kawasan paling panas di Afrika, aktiviti pertanian masih diteruskan. Itulah sebabnya Timia begitu istimewa. Ini bukan sekadar oasis yang terselamat daripada padang pasir. Ia adalah landscape yang benar-benar berfungsi. Ada orang yang bercocok tanam, ada kebun, ada pokok buah-buahan, dan ada komuniti yang telah belajar untuk hidup di tempat yang hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Dan Timia menunjukkan bahawa Sahara bukan sekadar bukit pasir yang tidak berpenghujung sahaja. Ada juga bahagian yang mempunyai gunung, lembah, dan tempat tersembunyi di mana kehidupan terus berjalan dengan tenang walaupun dikelilingi oleh panas dan tanah yang kering. Dan kalau kamu sudah kagum di sana, kamu pasti akan lebih teruja di sini. Ini ialah Crescent Lake di China. Pada pandangan pertama, seolah-olah ada yang menjatuhkan sebuah tasik kecil di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Ia terletak berhampiran dengan bandar Dunhuang di wilayah Gansu, China. Dan yang paling unik, ia dikelilingi oleh bukit pasir yang tinggi seolah-olah ingin menelan tasik itu pada bila-bila masa. Namun walaupun begitu, air di situ tetap kekal untuk tempoh yang sangat lama. Apabila anda melihat Crescent Lake dari atas, anda akan segera perasan mengapa ia menjadi terkenal. Bentuknya panjang dan melengkung, seperti bulan sabit yang terbaring di tengah-tengah padang pasir. Disebabkan itu, ia dinamakan Crescent Lake. Di sekelilingnya, hampir semuanya hanya pasir yang kelihatan. Tiada perubahan beransur-ansur dari padang pasir ke hutan. Tiba-tiba saja, ada air di tengah-tengah panas dan debu. Dan itulah sebabnya ia kelihatan seolah-olah tidak nyata apabila anda melihatnya buat kali pertama. Tetapi bukan kecantikan sahaja yang menjadikan tempat ini penting. Pada zaman dahulu, Dunhuang merupakan bahagian penting dalam laluan sutera. Menurut rekod sejarah dan maklumat daripada UNESCO, ini adalah salah satu hentian utama untuk para pedagang dan pengembara yang melakukan perjalanan antara China, Asia Tengah dan Timur Tengah. Bayangkan sahaja, selepas merentasi padang pasir yang sangat luas, tiba-tiba muncul sebuah oasis yang mempunyai air dan tempat berehat. Jadi, bagi ramai pengembara pada masa dahulu, Crescent Lake dan seluruh kawasan oasis di Dunhuang sangat penting. Ia bukan sekadar pemandangan yang indah, ia adalah sebahagian daripada kelangsungan hidup. Selama berabad-abad, kawasan ini juga menjadi pusat budaya, agama dan perdagangan. Terdapat kuil, laluan kafilah dan komuniti yang terbentuk di sekitarnya. Dan walaupun dikelilingi oleh pasir yang sentiasa bergerak, tasik itu tetap kekal. Sebab itu, ada beberapa kepercayaan lama dahulu yang mengatakan bahawa pasir tidak akan pernah menutupi mata air itu dan ia juga tidak akan kering. Tetapi pada zaman moden, keadaan mula berubah. Menurut beberapa kajian saintifik, air di Crescent Lake semakin berkurangan disebabkan oleh penurunan air bawah tanah dan penggunaan air di sekitar kawasan tersebut. Ini bermakna, walaupun oasis yang kelihatan kekal selama tempoh yang lama, masih boleh terjejas. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya air di padang pasir. Jika air hilang, seluruh oasis juga boleh lenyap. Tetapi sehingga kini, Crescent Lake masih merupakan salah satu oasis yang paling unik di dunia kerana ia bukan sekadar tasik biasa di padang pasir. Ia bagaikan jalur tipis kehidupan yang berusaha untuk terus kekal, walaupun dikelilingi oleh lautan pasir yang sentiasa bergerak. Walaupun begitu, ada juga oasis yang bukan sekadar tentang air, tetapi juga tentang cara hidup manusia di padang pasir. Mari kita pergi ke Gadamis di Libya. Ia tidak seperti oasis lain yang hanya dipenuhi pokok dan perigi. Gadamis adalah seperti sebuah bandar penuh yang direka khas untuk bertahan hidup dalam kepanasan yang melampau. Ia terletak berhampiran sempadan Libya, Tunisia dan Algeria. Di sekelilingnya, anda akan melihat padang pasir yang kering dan kawasan berbatu di Sahara. Tetapi di tengah-tengahnya terdapat oasis dan bandar lama yang telah lama didiami manusia. Menurut UNESCO dan Britannica,
ia adalah salah satu bandar oasis tertua di Sahara. Pada zaman dahulu, ia sangat penting dalam laluan perdagangan Trans-Sahara. Dahulu, kafilah-kafilah yang membawa pelbagai barangan dari Afrika ke rantau Mediterranean melalui tempat ini. Oleh itu, ia menjadi pusat perdagangan di tengah-tengah padang pasir. Tetapi yang paling mengagumkan tentang Gadamis bukan sahaja sejarahnya, tetapi bagaimana seluruh bandar ini dibina. Apabila anda berjalan di bahagian lama Gadamis, anda akan segera perasan bahawa banyak laluan yang sempit dan berbumbung. Ia dibuat supaya orang ramai tidak terkena panas terik matahari secara langsung. Ia seperti sistem penghawa dingin semula jadi pada zaman dahulu. Beberapa rumah pula dibina bersebelahan supaya kurang haba yang masuk. Terdapat juga teres di atas yang digunakan dahulu untuk pergerakan dan aktiviti lain komuniti. Pendek kata, setiap bahagian bandar dibina untuk melawan panas padang pasir. Ia bukan sekadar reka bentuk. Ini benar-benar satu strategi untuk bertahan hidup. Menurut UNESCO, oasis dan kebun palma di sekeliling bandar adalah bahagian penting bandar tersebut. Ia bukan sekadar hiasan. Mereka membantu memberikan teduhan, makanan dan perlindungan kepada kawasan itu. Dan itulah sebabnya mengapa Gadamis begitu istimewa. Ini bukan sekadar oasis yang mempunyai air di tengah-tengah pasir. Ia adalah satu sistem lengkap tentang bagaimana untuk hidup di salah satu persekitaran yang paling sukar di dunia. Dari air, seni bina, hinggalah cara orang bergerak di dalam bandar. Semuanya disesuaikan dengan kepanasan melampau di Sahara. Dan ini menunjukkan bahawa kadang-kadang perjuangan sebenar di padang pasir bukan sekadar mencari air, tetapi juga belajar bagaimana untuk hidup di sini. Walaupun begitu, di padang pasir perkara yang paling penting bukanlah emas, bukan batu dan bukan minyak, tetapi air. Sebab jika ada air, ada kehidupan. Dan di Mesir, ada satu tempat lagi yang membuktikan bahawa walaupun di tengah-tengah tanah yang paling kering, boleh terbentuk sebuah tempat yang indah. Dan inilah Dakhla Oasis. Bukan. Ini bukan oasis kecil yang hanya ada satu perigi dan beberapa pokok. Dakhla ini seperti tali pinggang hijau yang panjang di dalam gurun barat Mesir. Di sekelilingnya, tanah sangat kering. Tapi di dalam oasis, ada ladang-ladang, rumah-rumah, runtuhan purba, dan tempat-tempat yang telah lama didiami manusia. Menurut kajian arkeologi, Dakhla adalah salah satu oasis terbesar di barat lembah Nil. Dan sebab kawasan ini boleh hidup adalah kerana air yang tersembunyi di bawah tanah. Ia bukan air dari sungai besar. Ia juga bukan air dari hujan. Air ini dipanggil air bawah tanah fosil. Ini bermaksud air yang sangat tua yang telah terkumpul di bawah tanah ketika iklim Sahara dahulu lebih lembap. Secara ringkas, seolah-olah ada sebuah takungan air besar yang tersembunyi di bawah padang pasir. Dan disebabkan oleh perigi dan kerja-kerja penggerudian, manusia dapat menggunakan air ini untuk terus hidup, bercucuk tanam dan membina komuniti. Tetapi perkara yang paling menakjubkan tentang Dakhla bukan sahaja airnya, tetapi juga sejarahnya yang sangat panjang. Menurut projek Oasis Dakhla, terdapat ratusan tapak purba yang telah ditemui di kawasan itu. Terdapat bukti penempatan lama, seni batu, kuil, rumah dan tempat-tempat yang digunakan oleh manusia pada pelbagai zaman. Ini bermakna ia bukan sekadar tempat persinggahan di padang pasir. Selama tempoh yang sangat panjang, ia telah menjadi rumah kepada banyak generasi. Terdapat juga masa dahulu di mana kawasan ini lebih lembap. Menurut beberapa kajian, ada bahagian Dakhla yang dahulunya mempunyai tasik besar ribuan tahun yang lalu. Jadi, jika sekarang kawasan sekitarnya adalah padang pasir, dahulu rupa tempat ini sangat berbeza. Lebih banyak air, lebih banyak tumbuhan dan lebih banyak haiwan yang boleh hidup di sana. Lama-kelamaan, iklim berubah. Sahara menjadi kering. Sebahagian orang berpindah ke tempat tinggal yang lebih baik seperti lembah Nil. Tetapi, Dakhla tidak lenyap sepenuhnya. Ia kekal sebagai oasis kerana masih ada air di bawah tanah. Ada satu lagi sebab kenapa Dakhla istimewa. Dahulu, bukan sekadar kehidupan biasa yang ada di sini. Terdapat kuil, sekolah, dokumen lama, rumah dan jalan, serta tanda-tanda bahawa terdapat sebuah komuniti yang teratur pernah hidup di sini. Di beberapa bahagian oasis, terdapat runtuhan dari zaman Rom. Terdapat penempatan lama yang menunjukkan bahawa kawasan ini pernah menjadi pusat serantau yang penting suatu ketika dahulu. Jadi, adalah salah jika kita fikirkan bahawa oasis hanyalah tempat sekadar untuk minum air. Di Dakhla, oasis telah menjadi tempat pendidikan, agama, perdagangan dan kehidupan harian. Ia seperti sebuah tamadun kecil di tengah-tengah padang pasir. Dan itulah sebabnya mengapa tempat Dakhla berada di kedudukan tinggi dalam senarai ini.
kerana ia menunjukkan keseluruhan idea oasis dengan cara yang paling besar. Ia bukan sekadar air, Bukan sekadar pokok, bukan sekadar tanaman. Ia adalah sebuah kisah panjang tentang manusia, iklim dan kelangsungan hidup. Tetapi jika daklah seperti dunia kehidupan yang panjang di padang pasir, yang seterusnya pula seperti tempat dari planet lain, ini ialah Wow Anamus di Libya. Apabila anda melihatnya dari imej satelit, anda tidak akan terus terfikir bahawa ini adalah sebuah oasis. Ia lebih kelihatan seperti tanda hitam besar di tengah-tengah gurun Sahara yang pucat, dan sebabnya adalah gunung berapi. Wow of the Wow Anamus ialah sebuah kaldera gunung berapi di dalam Sahara. Kaldera ialah lubang besar atau lekukan yang terbentuk akibat aktiviti gunung berapi. di tengahnya terdapat kon gunung berapi. Di sekelilingnya pula, terdapat abu gunung berapi yang gelap dan batuan basaltik yang tersebar di padang pasir. Jadi, dari atas, jelas kelihatan gulatan gelap yang besar itu. Ia kelihatan seperti ada bulatan yang dibakar di tengah-tengah pasir. Tetapi yang lebih mengejutkan, Di dalam kawasan gunung berapi ini, terdapat tasik-tasik kecil. Menurut NASA dan Program Vulkanisme Global Smithsonian, terdapat tasik air masin di dalam Wadi Wow Anamus. Dan di sekeliling tasik-tasik itu juga terdapat tumbuh-tumbuhan. jadi bayangkan rupa tempat ini. Tanah hitam dari gunung berapi. Padang pasir yang pucat di sekelilingnya. Ada air di dalamnya. Ada tumbuh-tumbuhan berhampiran tasik dan ia terletak di tengah-tengah salah satu kawasan paling kosong di Afrika Utara. Ia tidak seperti oasis biasa yang ada pokok palma dan kampung. Ia lebih unik daripada itu. Seolah-olah gunung berapi, padang pasir, tasik dan sedikit kehidupan digabungkan di satu tempat. Jadi bila kau lihat, semuanya nampak tak sepadan. Sepatutnya panas dan sangat kering, tapi ada air. Sepatutnya kawasan sekeliling nampak mati, tapi ada tumbuh-tumbuhan. Sepatutnya hanya padang pasir saja, tapi ada kawah gunung berapi di tengah-tengah. Dan itulah yang benar-benar membezakan Wadi Wow Anamus. Ia bukan oasis pertanian yang besar. Ia tidak mempunyai kawasan hijau yang panjang seperti Dakla. Ia juga bukan oasis bandar purba seperti Gadames. Ia adalah keajaiban semula jadi yang terpencil. Jauh, sunyi dan kelihatan unik walaupun dari angkasa lepas. Terdapat juga kajian yang mengatakan sukar untuk menentukan dengan tepat sama ada ciri-ciri gunung berapi di sini muda atau tua. Disebabkan iklim yang sangat kering, Hakisan berlaku dengan perlahan. Ini bermakna batu-batu dan kawah boleh kelihatan baru walaupun sebenarnya sudah lama berada di situ. Tetapi walaupun semua butiran tentang usianya masih belum jelas, satu perkara pasti. Wow Anamus adalah salah satu oasis yang paling unik di dunia. Disebabkan ini, bukan saja air yang boleh anda lihat, anda boleh melihat bagaimana api gunung berapi dan air oasis bertemu di tengah-tengah padang pasir. Dan di tempat yang sepatutnya hanya ada pasir, batu dan panas, tiba-tiba muncul sebuah kawah gelap yang mempunyai tasik dan tumbuhan di dalamnya. Jadi, kalau ada oasis yang benar-benar kelihatan seperti bukan milik dunia kita, inilah tempatnya. Wow Anamus bukan sekadar tempat yang ada air. ini adalah bukti bahawa Walaupun di bahagian paling ekstrim gurun, alam semula jadi masih mampu mencipta tempat yang sukar dipercayai tetapi benar-benar wujud.